اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا فهو يهدين. Segala puji bagi Allah, Dialah Tuhan yang telah pun menciptakan kita, kemudian mengurniakan kepada kita petunjuk hidayah. Walladhi yut'imuna wa yaskin. Dialah Allah yang telah pun memberi makan dan minum kepada kita. Idza maridna fahuwa yashfin. Sekiranya kita sakit, Dialah yang maha menyembuhkan. Huwallazi yumituna thumma yuhyin. Dan Dialah Allah, Tuhan yang akan mematikan kita dan kelak menghidupkan kita kembali. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat kurniaannya seperti itu untuk diri kita. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kebajikan itu menjadi sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita meninggikan selawat dan salam penghormatan untuk Rasul junjungan, baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda yang tercinta, putra-putri baginda, orang-orang saleh dalam kalangan para sahabat baginda, generasi yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meridai kita bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thumma amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para imam, Bilal dan juga Siap yang berusaha pimpinan pengurusan jawatan kuasa masjid kita yang tercinta ini, para pimpinan masyarakat, satuan penduduk bil khusus, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas kurniaan kesempatan yang sangat berharga, dan Allah pertemukan kita di sebaik-baik tempat. Dalam banyak-banyak rumah di atas muka bumi, Allah pertemukan kita di dalam rumahnya, yang mana rumah ini penuh dengan keberkatan, dan orang-orang yang berada di dalam rumah ini orang-orang yang tidak akan disia-siakan. Semoga Allah menerima segala amal saleh yang telah pun kita lakukan insya-Allah. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bukan hanya Ramadan itu meninggalkan kita, tetapi Syawal juga meninggalkan kita. Setiap yang datang kepada kita itu boleh jadi dalam kalangan kita menyangka bahawa ia jauh, lambat lagi, lama lagi masa. Sedangkan orang Arab dia ada pepatah, kullama huwa atin qarib. Setiap yang datang kepada kamu itu sebenarnya ia adalah dekat. Dekat. Dulu waktu kita budak-budak, ketika kita masih di bangku persekolahan, antara yang masing-masing dalam kalangan kita melalui, cikgu guru kita tanya, awak nanti besar nak jadi apa? Ni, nanti besar tu tak tahu bila. Sempat atau tidak pun kita tak tahu. Hak ni nak jadi doktor, hak ni nak jadi mekanik, hak ni nak jadi guru, hak ni nak jadi, ikut pandailah masing-masing. Bahkan kebanyakan cita-cita yang kita nak tu kita tak tahu pun. Sebab budak-budak kan, kita tengok orang jadi doktor, nak jadi doktor juga. Tengok orang jadi cikgu, nak jadi cikgu juga. Bila tak tahu masa, lambat lagi. Lambat. Daripada zaman kita budak-budak sehingga usia kita hari ni. Kalau kita flashback ke belakang,
Dulu start umur budak-budak sampai hari ni kita bukan sendirian berkahwin, ada isteri berkahwin, ada anak, ada rumah sendiri, kenderaan sendiri, ada pekerjaan yang baik, ada duit sendiri, tak bergantung pada orang. Bila kita recap semula, 20 tahun lepas saya pun tak tahu sehingga hari ni saya boleh jadi seperti ni. Daripada 20 tahun lepas nak sampai hari ni, ketika kita berada di 20 tahun yang lepas, kita rasa lambat lagi 20 tahun akan datang. Bila kita sampai 20 tahun ke depan, kita tengok ke belakang, sekejap aja rasa kita masa tu berlalu. Sama juga ketika kita masuk Ramadan. Baru hari pertama baru puasa, 29 hari lagi ada. Duk kira tu, lambat lagi. Lambat kerana kita belum meniti hari-hari itu. Bila kita telah melepasinya, tak lambat. Bahkan bukan setakat Ramadan, Syawal pun habis dah. Cerita sekarang, cerita orang-orang yang dijemput oleh Allah melaksanakan kefarduan haji. Mereka sedang mempersiap-siagakan apa jua bekalan yang boleh mereka bawa, termasuk fizikal mereka sendiri. Tu cerita dia. Bila nak pergi haji, lambat lagi penerbangan 30 Mei. Bulan 4 pun tak habis hari, tapi 30 Mei, 30 hari lebih. Dia kata lambat lagi 30 hari. Kullama huwa atin qarib, setiap yang datang kepada kamu itu sebenarnya ia adalah dekat. Termasuk yang dekat dengan kita adalah kematian. Yang kita sangka di kalangan adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita yang masuk Ramadan sekali dengan kita hari tu, pas raya ni saya nak pergi berhari raya rumah awak. Bukan kita datang sebagai orang yang meraihkan Syawal di rumah dia, tidak. Kita datang menunaikan solat jenazah dia. Sahabat kita 2 orang malam 27 Ramadan seorang. 27 Ramadan 3 hari lagi nak raya. Yang dia ni semangat ni, bagi tahu pada isteri, bagi tahu pada anak-anak, nak balik 3-4 hari lagi, baik siap dah, doalah kata Rabbak. Bekalan jangan cerita biskut raya ni sampai tak tahu nak beli biskut apa, beli botol saja. Sebab nanti nak isi. Persediaan kita menuju hari raya kita anggap dekat. Kerana apa? 3 hari lagi. Yang lebih dekat pada hari raya itu adalah kematian. Tak sakit pun. 39 baru umur. Baru lepas iftar sekali dengan isteri anak-anak, selalu dia akan iftar di masjid, di luar jemputan. Masuk 10 malam akhir dia cuba untuk iftar sekali dengan ahli keluarga. Tu pun baru kali kedua malam 27 tu. Esoknya 27, hari 26 malam tu, tu pun kali kedua baru nak makan dengan ahli keluarga. Lepas makan dia duduk pegang dada dia. Isteri kata, bang, semayanglah dulu. Dia kata, tunggu sekejap. Tahulah sakit dada, dia kata. Lepas tu dia pula, tak apa, kalau begitu rehat dululah. Tapi dia ni susah hati. Kalau rehat dulu kan tertidur, tak semayang pula. Lama orang terlepas maghrib kalau Ramadan ni. Tama-tama hak jenis makan banyak, minta maaf sebut. Sungguh dia pun ambil semayang dan sebagainya. Pakaian yang dia pakai waktu bekerja pun dia tak tukar lagi. Dia panggil anak-anak dia, habis anak-anak dia sibuk pakai buat tak tahu mana pergi pun dia tak tahu. Isteri dia pun dalam keadaan tak boleh solat, dia semayang seorang. Habis bagi salam, jatuh rebah dia. Rebah tu habis nyawa situ. Yang dia berhajat pada malam tu untuk tarawih di suatu tempat, ambulans ambil dia bawa ke hospital, buat pengasahan, mati. 39 tak tua, 39.
Mudah. Anak baru terkata satu wak sulung. Sembahyang anak kita kurang lebih. Allahu Akbar. Yang dia menyangka ni 3-4 hari nak raya ni dekat-dekat. Yang lebih dekat pada tu adalah kematian. Oi, dah kalau 39 mati dah. Hak 49, hak 59, hak baru pencing semalam. Layak kalau mati pun tak. Tapi gini, saya tak nak lagi. Gitulah kita. Siapa-siapa pun kalau dia berusaha untuk lari, tak akan dapat kerana kematian bukan kejar dia. Kematian itu akan tunggu dia. Allahu Akbar. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga setiap dalam kalangan kita Allah jadikan penutup kehidupan. Kematian itu adalah kematian yang baik-baik, insya-Allah. Malam ni kita ingin menyentuh, berkongsi 1-2 ayat. Dan kita ingin mengulang kaji apa yang telah pun kita kongsi dan bicarakan bersama sebelum daripada Ramadan yang lalu. Allah Azza wa Jal berfirman pada ayat yang ke-60 daripada surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-60 daripada surah Al-Mu'minun, iaitu surah yang ke-23 di dalam Quran, juzuk yang ke-18. Pada halaman yang ke-346 di dalam mushaf, kedudukan ayat sebelah kiri halaman Al-Quran, baris pertama daripada 15. Sebelah kiri halaman Quran, baris pertama daripada 15. Baik, Allah Azza wa Jal cerita tentang sifat, salah satu daripada sifat orang-orang yang beriman ketika mereka telah pun mempersembahkan ibadat kepada Allah. Mereka telah berikan sesuatu kepada Allah dalam keadaan hati sanubari mereka itu gusar, takut, bimbang, khawatir. Kalau Allah itu tidak menerima apa yang telah mereka lakukan. Allah Azza wa Jal berfirman, wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang beriman itu mereka telah berikan sesuatu kepada Allah. Dalam keadaan mereka telah berikan sesuatu itu kepada Allah, hati mereka gusar, wajilatun, khawatir. Mereka ada kebimbangan, takut kalau Allah tidak menerima. Tuhan, Ramadan 29 hari, 29 hari aku puasa Tuhan. Aku bimbang kalau 29 hari kamu tak terima. Tuhan, rakaat solat yang aku tunaikan bukan setakat fardu, hak sunat banyak. Bila Ramadan? Mana ada orang sembahyang sunat luar Ramadan? Sehingga 8, sehingga 11, sehingga 20, sehingga 23, atau lebih pada tu selepas solat Isyak. Mana ada? Bulan lain selepas Isyak 2 rakaat pun belum tentu kita buat. Kalau kita buat sekalipun boleh jadi semaya duduk kita, nak bangun pun penat. Datang Ramadan, tak ada orang paksa kita. Bukan ada orang ugut, bukan. Kita bangun, kita willing, kita buat sendiri tanpa orang suruh pun. Bahkan manusia datang berbondong-bondong ke rumah Allah. Tidak seperti bulan-bulan yang lain manusia datang ketika Ramadan. Ramai. Sungguh ramai sungguh. Bukan nak kata tempat mana-mana pun ramai sungguh. Sehingga malam pertama tarawih ni penuh masjid, penuh. Ramai lagi luar hak berdiri, tak ada tempat solat. Extend dah kemah 20 kali 20 ni, berapa puluh dah ada luar, penuh juga. Tempat parking kereta convert jadi tempat semayang. Baik, kalau tempat parking kereta convert jadi tempat semayang, kereta parking mana? Parking di rumah, kereta datang jalan kaki.
Hampir-hampir nazir masjid nak isytihar. Ramai sangat ni malam ni kita ni. Sampai ada hak tulis mayang gini balik setengah mayang rumah. Sebab apa? Ramai sangat. Bila? Ramadan tak berlaku pada bulan lain. Gini, malam pertama Syawal. Berapa orang mai masjid? Dengan tutup imam swasta. Saya tak kata tempat ni, saya sendiri pun. Oh, kita raya kampung lah ustaz. Betul, betul. Kita balik ke kampung halaman pun belum tentu kita pergi masjid. Selalunya kalau tempat saya di negeri saya di Kelantan, kalau malam hari raya, baik hari raya puasa, hari raya haji, tarawih habis dah dah. Habis dah tarawih dah. Dia ganti dengan solat sunat tasbih 4 rakaat 2 salam. 2 selesai, 2 selesai, 4 rakaat. Tasbih berapa banyak? 300. Setiap 2 rakaat 150 tasbih. Baik. Berapa orang bayar tasbih malam raya? Kalau satu soh panjang ni 50 orang, ada separuh 25 orang. Hak 25 orang pula 10 slip disk, 2 kecil 3 semayang atas kursi. Hak muda-muda duk mana? Termasuk saya. Mai bunga api apa luar masjid. Sedangkan malam hari raya tu kita telah meninggalkan sunnah yang besar. Sebab apa? Oh, habis dah puasa esok raya. Kita tak tahu solat yang mana kita tunaikan di sepanjang hidup termasuk Ramadan. Tuhan terima. Tuhan takut kamu tak terima. Semaya ni 5-10 minit ya baru. Kita semayang seorang boleh jadi cepat sikit pada semayang jemaah. Paling lama 5-10 minit ya. Puasa berbelas jam. Kalau Tuhan tak terima hak 5-10 minit, hak berjam-jam tu Tuhan nak terima? Belum tentu. Mana ada orang bangun sebelum subuh bulan lain? Sedangkan Ramadan bukan setakat bangun sebelum sahur, tak tidur pun ada. Bukan setakat tak tidur, bukan duduk saja. Semayang sunat lagi sebelum subuh. Tak cukup tadarus. Lepas tarawih masjid, sambung pula di rumah. Tadarus boleh jadi kita baca orang dengar. Orang baca kita dengar. Di rumah kita baca sendiri. Mari tadarus guna Quran lain. Hak masjid di rumah guna Quran lain. Dalam kereta Quran lain. Duduk tempat kerja Quran lain. Allah dahsyat kita. Bila tu? Ramadan banyak bacaan Quran kita. Kita jamin kau semua Tuhan terima? Belum tentu. Masuk Syawal tinggal terus. Bukan setakat tinggal baca Quran pun hilang dah. Hebat lagi Ramadan. Orang boleh ingat waktu semayang. Masuk pukul berapa? Tepat pula tu. Tambah-tambah 2 waktu, subuh dengan maghrib. Jangan main boh. Kalau maghrib tu 7.23, jangan sebut pada dia 7.24. Seminit tu dia kira. Sampai 29 Ramadan pun dia tahu pukul berapa azan masuk ni. 7.21. Hafal dia sebulan. Maghrib 7.21. Masuk 1 Syawal, tanya dia pukul berapa maghrib? 8 suku kot. 8 suku terus raya. Hak sedang molek, tak semayang terus. Wala'iyyazubillah. Orang beriman ketika mereka telah persembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam keadaan hati mereka gusar takut. Kalau Tuhan tidak terima, dan kita pun tak boleh jamin hak mana Tuhan terima daripada amal ibadat kita buat ni, melainkan terus menerus kata orang-orang saleh untuk kamu berdoa kepada Allah semoga Allah Azza wa Jal menerima amal ibadat kamu. Al-Imam Ibnu Majah, atau nama sebenarnya Al-Imam Muhammad Ibnu Yazid
Ibnu Majah Al-Qazwini rahimahullah. Beliau telah meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 925 daripada Ummahatul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, atau nama sebenar salah seorang isteri baginda Nabi yang mulia Ummu Salamah ini adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, Nabi yang mulia ini pada setiap pagi setelah selesai solat subuh, fi duburis salah, habis semuanya subuh, atau di dalam syarah hadis disebutkan pada waktu duha. Sama ada waktu seawal duha ataupun pertengahan ataupun sebelum zuhur, apapun waktu pagi, baik, setiap hari tanpa gagal Rasul, kata Ummu Salamah, akan berdoa meminta kepada Allah 3 perkara. Permintaan ni bukan pelik, kita pun tahu, tetapi tidak menjadi budaya dan habit dalam hidup kita. Terutama saya teringat bahawa kita baca. Kadang-kadang bukan waktu pagi, tengah malam nak tidur dah baru baca. Tak menjadi masalah. Teringat kita baca, terutama subuh pagi. Apa doa tu, kata Ummu Salamah? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta 3 perkara. Yang ketiga-tiga ini tanpa gagal disebut oleh Nabi seawal pagi sehinggalah baginda wafat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan, kurniakan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Kalau kita kurang cerdik, orang tak buat kira mana dengan kita. Kalau kita jenis tak ada ilmu, orang pun tak layan. Kalau kita ilmu tinggi, bagus, orang hormat kita. Kalau kita jenis cerdik, orang sanjung kita. 2, warizqan tayyiba, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak, sebab yang banyak belum tentu baik. Tapi kalau rezeki yang baik, hak banyak tu jadi baik. Termasuk baik itu adalah berkat. Berkat. Kita Tuhan tak bagi kaya. Hidup biasa-biasa, sederhana kita. Tapi anak nak masuk universiti, boleh masuk universiti. Kita nak beli rumah, boleh beli rumah, walaupun tak sebesar orang lain. Kita nak menuju ke mana-mana, nak beli kenderaan, boleh beli kenderaan, walaupun tidak semewah orang lain. Kita nak makan di restoran, boleh makan di restoran, walaupun tidak semahal orang lain. Kita nak dalam hidup kita ni boleh berlaku. Cuma Tuhan bagi sederhana untuk kita. Mewah pun tak, sikit sangat pun tak, tapi semua benda kita ada. Gitu Tuhan bagi. Dan anak-anak pula nak kata pandai sangat, biasa-biasa, tapi pandailah juga. Nak kata tak pandai pun, kita hantar dia sekolah. Antara rezeki bukan hanya wang ringgit. Kesihatan anak-anak, jiran-jiran hak baik, rezeki belaka tu. Oh, saya kalau tidak kerana dia tolong, susah juga saya. Siapa tolong? Jiran saya. Oh, baik sangatlah dia. Dia tolong saya ni sampai satu tahap sebelum saya minta, dia tanya dah apa keperluan saya. Tu luar biasa. Kadang-kadang kita dengan jiran, bukan kita, saya sendiri peribadi, seminggu belum tentu lagi tegur sebelah. Sebab pagar kita sama tinggi dengan kita. Kena pijak atas kursi dulu baru boleh tengok dia. Oh, ada orang sebelah. Dah masing-masing ada kehidupan masing-masing. Kita keluar pukul 7.30, dia keluar 6.30. Kita balik 6.30, dia balik 7.30. Lagi tak jumpa.
Masjid, dia pergi masjid lain, kita pergi masjid lain. Bila nak jumpa, bila kita kemalangan baru dia mari ziarah. Tu pun kalau dia mari. Kalau dia tak mari, tak jumpa, oh sebab salah ha, duduk sebelah kita ha, tak ziarah tak apa ada duduk sebelah. Gitu lah kita pun. Dua. Ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan diterima. Gini, ketika Ramadan hari itu, doa yang paling banyak kita minta kepada Allah apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pertama kita minta Allah Ta'ala redha. Nas'aluka ridhaka, kita minta Allah Ta'ala redha. Wal jannah, kita minta syurga. Kemudian kita minta wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kita minta Allah lindung, Allah jauh, Allah pelihara kita daripada neraka. Allahumma innaka afuwun, Tuhan di sisi kamu keampunan. Tuhibbul afwa, kamu suka, kamu kasih nak bagi ampun ni. Fa'fu anna, tolong ampunlah kami. Tu kita minta lah. Baik. Ketika kita melaksanakan ibadat banyak, semayang sunat, semayang wajib, baca Quran, tarawih, segala bagai, doa tu kita baca. Kita baca. Tiba-tiba Allah tidak menerima amal ibadat kita buat. Baik, kalau Tuhan tak terima amal ibadat kita buat, doa kita tu Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Kalau kita minta kerja satu tempat, dia nak bayar gaji pada kita, baik, dengan syarat kita diterima masuk dulu kerja tempat tu. Nah, kalau kita layak dengan kelayakan syarat dia, usia, pengalaman, kepakaran, semua kita layak. Bahkan medical report kesihatan pun kita layak. Tak sakit dan sebagainya, boleh outstation, kerja lebih masa, layak. Dengan syarat hak dia nak, semua ada pada kita. Oh, aku ni dapat ni. Dia terima ke tak? Tak terima lagi. Kalau dia tak terima, macam mana dia nak bayar gaji? Dia kena terima dulu kita bekerja, baru dia boleh bayar gaji. Pahala macam mana Tuhan nak bagi kalau ibadat tu Tuhan tak terima? Mesti ibadat tu Tuhan terima dulu, baru ada pahala. Baik, macam mana nak memastikan bahawa ibadat ketika Ramadan kita itu berpahala? Dua sahaja. Pertama, setiap ibadat kita buat tu sepanjang Ramadan atau bila-bila sekalipun, niat lillah, kerana Tuhan, bukan untuk orang lain. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Syariat ajar kita begitu, begitu hak kita buat. Cukup dua syarat, Tuhan terima. Tapi ustaz, saya niat lillahi ta'ala betul tu. Yang kedua, sesuai dah dengan syariat hak Nabi ajar. Tapi saya ada kesombongan sikit, nak tunjuk pada orang. Hak nak tunjuk pada orang tu tak dapat. Oh, aku mari masjid ni, orang lain tak boleh buat macam aku. Tu masalah kita. Puasa 6 baru start tahun ni ya, baru. Saya tak sebut orang lain lah. Baru start tahun ni ya, baru. Raya pertama hari mutlak tak boleh puasa. Raya kedua tu dia puasa dah. Member pun ajak, mari kita pergi raya sekejap. Oh boleh, dia pun pergi. Sampai orang kat hidangan apa semua tak makan dia. Apa tak makan ni, kenyang dah. Tak, saya puasa ni. Start dah ke puasa 6? Biasa saya. Biasa. Padahal baru start baru. Kita angkat hak ketupat, hak rendang tak layan mana dia. Tengah hari. Kena pula waktu panas. Tadi tahan juga puasa, tapi
Gini tak apa, syawal pun lambat lagi. Esok boleh start, dia pun makan. Member kata, tadi puasa. Biasa kita kena latih dulu. Oh, kena latih dulu. Sampai tengah hari dia buka. Tak sah tu. Bukan budak-budak. Dia dengan harapan supaya orang nampak, oh bagus dia, start dah puasa. Awak tak start lagi ke? Saya tak start lagi, tapi tak banyak dah. Ada nari lagi Zulkaidah. Tak payah puasa lah kawan. Supaya orang kata, orang puji, orang sanjung, orang tengok, bagusnya dia. Ini masalah ni. Kalau orang tu memang kerana Tuhan dia buat, tak perlu orang suruh, tak perlu orang puji, tak perlu show off, tak perlu pun dia sendiri saja. Dan dia tahu bahawa dia telah melakukan itu untuk Tuhan. Inilah terbaik aku persembahkan. Ketika orang-orang beriman itu gusar terhadap apa yang telah mereka persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sambung ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera buat baik, orang-orang yang berlumba melakukan kebaikan, sebab dia tak tahu hak mana sah, hak mana satu Tuhan nak terima daripada ibadat dia, sehingga terus menerus amal kebaikan itu dia lakukan. Wahum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang lebih dahulu meraih kebaikan terhadap apa yang telah mereka buat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia dengar macam mana orang tu dia telah persembahkan kepada Allah, tapi dia takut. Dia bukan buat salah, dia semaya. Dia bukan buat salah, dia puasa. Dah kenapa dia perlu bimbang? Kenapa dia perlu takut? Kenapa dia perlu rasa khawatir? Kenapa dia perlu ragu-ragu bahawa Tuhan terima? Kenapa? Dia tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, am hum yaznun? Yang takut dalam ayat ni, adakah mereka buat baik pada masa yang sama mereka melakukan maksiat dengan melakukan perbuatan zina? Amhum yasriqun, ataupun mereka ni mencuri, dia ambil hak orang lain. Au yashrabun al-khamra, ataupun dia semayang tapi arak pun dia minum juga. Begitu ke? Nabi yang mulia menyebut, la ya ibnatas siddiq, bukan begitu wahai anak kepada Abu Bakar. Hum yusallun, mereka tu di kalangan orang-orang yang menunaikan solat, bahkan tak ada orang suruh, memang solat tu dia tunaikan di depan manusia, di belakang manusia. Bila waktu itu telah masuk, dia bangun berdiri, dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Hum yasumun, mereka berpuasa, bukan setakat Ramadan, luar Ramadan mereka puasa. Wa yatasaddaqun, bahkan mereka juga buat baik dengan memberi infak, dengan bersedekah, dengan menderma dengan harta mereka. Tetapi dalam hati mereka, yakhafuna alla yuqbala minhum, dalam hati mereka ada kegusaran kalau-kalau Tuhan ini tidak terima amal ibadat mereka. Subhanallah. Kita, bukan kita, saya perasan Tuhan terima belaka. Hak tu hak kita perasan. Puas hati kita baca Quran, bukan setakat baca khatam. Tak cukup khatam, buat majlis khatam Quran. Tu dia. Bila buat Ramadan bulan lain kita tak buat. Masa majlis tu pula jawatan kuasa ni telefon lah pada pihak catering, nak tepuh ni 50 orang majlis khatam Quran. Caterer tu kata bagus masjid ni, 50 orang baca Quran. Tak, dia kata bukan 50 orang, 5 orang yang hak tadarusnya. Lepas tu 45 lagi tukang sibuk, dia nak mari memeriahkan majlis ya, dia pun tak baca.
Saya tak kata kepada siapa-siapa dah. Hakikatnya begitu. Kalau di saat tarawih lalu 20, 8 rakaat, berapa tinggal? Mana-mana dah habis 20. Ada tadarus, berapa orang baca? Itu sahaja. Bukan nak kata hak tak baca tu tak bagus, tidak. Tapi nak tunjuk tak ramai. Dan tak ramai tu pula bukan bermaksud baca tu tentu dah dia baik. Belum tentu. Kerana niat tu masing-masing. Kerana siapa dia baca tu? Wallahu a'lam. Oh, dia tak baca bukan betul pun. Tu masalah kita. Baca pun bukan betul pun. Saya dengar tak betul. Orang siratul lazi, dia siratul labi. Salah tu. Dia. Padahal dia pun siratul labi juga. Dan kita selalu nampak hak baik orang buat tu ada niat tersembunyi, tetapi kita tak nampak bahawa kebaikan tu boleh jadi betul-betul dia buat kerana Tuhan. Kalau kita selalu judge, hukum orang begitu, kita bagaimana? Aisyah radhiyallahu anha tanya, dia nak tahu kenapa dah semaya, dah puasa, dah sedekah, tapi dia rasa takut Tuhan tak terima. Kerana dia tahu bahawa boleh jadi dalam amal ibadat yang dia buat ada tidak kerana Allah tapi kerana orang lain. Untuk akhirnya ayah dan ibuku sekalian, di sepanjang kehidupan manusia itu bukan hanya tertakluk kepada bulan iaitu Ramadan semata-mata ibadat, tidak. Sehingga mengatasi Ramadan, sehingga sampai kita wafat ataupun kita meninggal dunia. Sebab itu ada kecelakaan yang didoakan oleh Jibril ketika mana keluar sahaja seseorang itu daripada Ramadan, dia tidak diampunkan sedangkan dia minta kepada Allah keampunan. Pertama, orang yang apabila ada ayah dan ibu tetapi dia tidak boleh masuk syurga kerana tidak berbakti pada orang tuanya. Kedua, apabila disebut namamu wahai Muhammad, di sisinya dia tidak berselawat kepadamu. Dan ketiga, apabila seseorang diberi kesempatan untuk hidup di sepanjang Ramadan sehingga selesai sempurna Ramadan untuk dia, dia tidak diampunkan oleh Allah, sedangkan yang dia minta di sepanjang Ramadan itu adalah keampunan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi keampunan kepada saya dan kita semua, dan Allah jauhkan kita daripada sesuatu yang tidak baik, melainkan Allah senantiasa pelihara kita dalam kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan, insya-Allah. Bertemu lagi kita dalam kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.